Okey, semua dah sampai belum? Dah. Tadi siapa nampak KZ? KZ baru sampai. KZ duduk, tak apa. Okey, macam ni. Sebelum kita start video, korang ready Okey. Macam cakap semalam, Am nak setkan untuk talent baru untuk Kau bawa adik kau ke? Apa masalah kau? You buat apa sini? Linda. Jangan takut hentak kau macam sini. Tak, you buat apa ni? Weh, letak senjata, letak. Serius cakap, letak senjata. Letak senjata. Weh, tolonglah, weh, alang weh. Tak apa masalah you ni. Tak, you dah baik. Lin. Macam you masuk. Serius. Memang pecah pintu semua. You letak benda-benda tu. I suruh you letak sekarang. You nak bincang ke tak nak? You letak sekarang. Letak you. Letak Lin. Minta. Ni letak. Letak. Oh. Angkat. Angkat. Kejap. Kamera tunggu jap. Kenapa? You cuba tenang. Cuba you relax sikit, Linda. Tak, KZ. Relax, bertenang. Tarik nafas dulu. KZ. Biasa jeling. I dah cakap I bawa dia hari ni. Aduh, kau ingat dia pergi bapak kau ke? Kata kunci pintu. Okay. Linda, duduk dulu Linda. You dalam kain punya gate ke? Ya. Gila. Hancur semua dalam ni. I buat. Gila. Tak apa masalah you, Linda. Serius. Tak, siapa nak baiki damage ni? Suka hati I, you pergilah bagi sendiri. Tak mana boleh. Kita Oh, you tak bagi I datang kan? I nak start buat shoot. Saya ada cakap dengan you, kalau ada apa-apa alasan nak datang, text I dulu. Bincang dengan I dulu. Nak bincang macam mana Tak, lagi? setiap kali datang macam ni. Nak bincang macam mana lagi? Lin, setiap kali datang, I tak boleh nak cakap apa-apa. You kena you macam paksa I untuk bercakap pasal you je kat sini. Kita nak berkembang, kita nak ada talent. Lepas tu you asut kakak I tahu apa? Dah, duduk dulu. You You asut kakak I tahu apa? Untuk join time ya? Tenang. Dah. Untuk join. Bertenang. You duduk dulu, kita bincang ramai-ramai kat sini. You jangan macam ni. You datang. You buat senjata macam dia panggil polis tau. What's going on? Tak, you yang salah buat senjata polis. Weh, korang ni apa masalah? Korang tengoklah kawan perempuan. Kawan-kawan perempuan ni, aku tak boleh buat apa. Kawan you. Jilin dah mesti sayangkan you jangan macam ni. Bukan kau ni. Bucik. Duduk dah. Duduk dulu. You rasa tak salah ke Zee? You yang bawa dia. Duduk dulu, Linda. You yang bawa dia. You asut kakak I. Apa? Kau duduklah serabut lah kau ni. Tak weh. Okay. No, I tak kabelah. Okay. Kau tak dapat dia. Okay. KZ. Bagus lah, betul lah dia buat. Dia kata nak datang teks. Kalau Duduk teks dulu, kau tak duduk. reply macam mana? Tak, dia tak acik tau. Semalam I cakap apa? Acik kat India. Tak, I tak bawa Linda. I cakap apa? I tak nak bawa Linda. Tapi you yang bawa. tak bawa. Benda ni tak boleh dikira rules. And dia damage saya punya pagar, you tahu tak? Katakan you. Lembu, dulu dia amat. Astaghfirullahalazim. Okay, Linda, you. Okay, you nak apa? Cakap. Kau berambus. Aku nak dia berambus. Tak boleh. Kau jangan sakitkan hati Nana. Aku dah tengok lah video semalam. Tak, I memang dah tak suka dia. I dah terbuang dia daripada hati I. Kau ingat? Oh, semalam apa? Cakap apa? Semalam kau nak pandang dia pun kau tak blushing. Oh, semalam dia cakap Aduh. Kau kesian ke? Okay, serius. Kau nak buang-buang. depan dia you cakap lain pula. Okay. Tak. Ada Nana tu cakap kau nak Nana. I'm done. I tak. Aku dah dengar. I sekarang nak kahwin satu je. Nak kahwin dengan Linda je. Satu je. Linda. Tak, Okay. tengok lah. Nak kau Linda pula. Lembu tu diam dah. Kesian aku marah tau. Ni salah you. You break the pagar. Okay. You nak apa? Alah, you banyak duit kan? Tak. Reset lah. You nak apa? Soalan I. You nak apa? Banyak duit nak beli aku benda lain. Ha? You suka kaya apa? I dah cerita semua kat dia aku semalam. Tak, kau cakap apa tu kat dia? You nak bagi aku kakak I best date ke? Tapi logik lah dia cerita kat kakak dia. Ila tengok Ila apa jadi Okay, ni? I tak ada niat nak buat you best tag ke apa. Okay, kakak you ada chance untuk fokus at talent. You Oh, I bawa dia lepas tu you nak tarik dia untuk jadi talent. Tak, aku ada function jap. Aku nak settlekan keadaan. Jangan cakap aku tak ada function kat okay, sini. you buat macam ni. You nak bagi kakak I best date ayah sekarang ni. Tak, kakak you datang minta tolong juga pasal Tak, business you bertenang lah. I ada kat sini kot. Kalau dia nak ikut perjanjian I business, kerana ikut perjanjian business, dia tak bawa you lah. Business apa? Ingat dia nak join business you Weh, ke? korang tengok apa? Ha? Dia ingat Okay. dia nak join business you Linda ke? bertenang, duduk dulu baru kita bincang. Duduk dulu. You tak duduk you. Kita tak boleh tolong sebab dia bukan kawan kita orang. Okay, So ini duduk. masalah Am dengan dia. Okay, Urus lah sendiri. Kita orang tak busy body. okay. Everyone dah calm down. You yang tak calm down. You yang tak calm down dengan dia. Okey, Amanda Zain sila duduk di hadapan sekarang. Tengok Am yang tak calm down. Aku duduk lah. Adil. KZ apa cerita ni? Okay, first I nak tanya, you dari mana? Dari rumah dia kot. Asal Aku lah bawa dia kan, aku dah cakap semalam. Memang tu lah. Asal baik kau takut ke kenapa kita pergi dari tak asal kau belikan dia barang-barang yang tak perlu macam tu untuk datang kat sini tu. Dia tak beli yang ada kat rumah. Memang suka bantai buat. Ganas tu. Takut lah. Okay, Linda, kau datang sini bawa tukul, bawa besi. Kau ingat kita takut dengan kau kan? I
Ha? Jangan gaduh. Akin tanya. Jawab soalan tu. Kenapa bawa tukar dengan besi? Why? Sebab boleh. Kau sampai kakak kau ni aku ikat kat tiang tau. Kau tak payah nak shaming kakak aku lah. 3 kali je. Akak you. Tak, kau diam. Tadi je tambah. Ha? Ingat I ni binatang ke? Nak kunci-kunci pintu bagai. Memang I pecah lah pintu tu. Aku ikat kau balik. Apa kau Kezi. gaduh cakap apa? Kau diam jap. Aku nak cakap dengan kau kan. Asal kau tak cakap dengan adik kau ni. Aku kau memang diam. betul excited kat dia. Asal dia sampai nak buat benda macam tu. Malah aku dah tengok lah. Kau dah blush-blushing dengan Nana. lampu merah ni. Lembu mana boleh tengok TV? Mana kau tahu? YouTube. Okay, jap aku tanya kau Mana dah aku blushing dengan Nana? Nana tu yang buat aku blushing. Aku memang tak minat dengan dia. Aku memang tak minat dengan dia. Kenapa nak bagi dulu sini? Tak. You. Cik. Kau bos. Jangan macam ni. Asal you nak? Kau kenapa lah? Aku kat sini Tak asal you nak allow I. Apa salah I kat you? Kau memang lembut sih. Kau dah beli kau. Okay, ni ada 2 session ni. Lah. You tak habis kan? Nak suruh bla. Penat tau macam ni. Kata tak kau penat bro. Tak kau What's penat. going on? Penat, pergilah dekat Nana. Tak kau penat, janganlah pleasure bla. Cuba you cakap elok. Aira relax. Ada kat sini. Chill. You nak berdiri sampai bila you nak berdiri? Kita borak dulu. Beli duduk kat sini. I tak nak duduk sebelah dia. Sekarang Tadi you marah I, sekarang you panggil. For what? Aire nak bercakap dengan you, bukan Aman Azan. I datang sini bukan sebabkan jantan ni tau. Tak. Okay, tak sebabkan jantan ni. ni. Jantan yang mana satu? Tak, you kena faham. Jantan tu untuk binatang saja. You kena faham. Ya, you binatang. I human. Kau ada pilih apa dengan aku ni kambing? Weh, tak baik doh. Serabut, Tak baik. Kezi, cuba kau cakap. Macam mana kau boleh dapat senjata peralatan yang tak perlu tu? Dia macam ni, dia datang untuk nak berbaik-baik dengan Dah Mamat ni pergi kunci pintu mengamuk lah. Lepas tu ada benda tu kat bawah, dia rembat je lah bawa naik. You pun tahu pintu tu dikuncikan untuk adik you tidak masuk tempat ni. Dah berminggu dah dia tak boleh masuk. Apa hal dia sampai nak pecahkan tempat I? Tak, you ingat I binatang ke? I tak anggap you binatang, tapi you pecahkan tempat I buat apa? Tak, I kunci. Tak, Okay, I dah faham tak cakap kenapa I kan. kunci? I dah cakap semalam I macam mana pun I akan bawa adik I. Tak adalah bisnes ke apa benda ke, memang I akan bawa. Okay, macam ni. Okay, Tenang. I tak masuk. I bagi pilihan. Kakak you datang cakap pasal I pasal ni. Tengoklah Aira, orang dah tak nak you. Jangan bagi dia. Kau kena bercakap lagi Nana. Okay, macam ni Nana. Sebab You tengoklah I ni, I obsessed dengan you tau. You tak nak pun dekat I. You tipu. Macam mana tau I tipu? I suka you, Linda. I ikhlas. I memang suka kat you, Linda. Nana memang tipu, dia tak suka I pun. Dia sebenarnya kat depan kerja ni. I tak nak pergi. I tak nak pergi. Aira, you kena tengok poster muka you dekat bilik I, dekat belakang katil besar. Aira baby sayang. I don't trust that. You tipu. I tak percaya. Betul. Kau tahu tak dia cakap apa? Dia say nombor kau. I baby sayang. Linda, you jangan dengar semua benda tu. Diorang cuma Aira, ini serius Aira. Ini bukan borak. Dia memang reka cerita and I tak percaya langsung. Tak Diorang reka. mengaruh. I don't I dah trust that. tengok dah video tu. I dah tengok. Comel lah You tengok kat mana? Siapa sampai busy? Tengok kat mana. Tak, dalam hati ada you seorang je. Faham tak? Nah, ni apa? Nak pergi mana? Sebelah hammer tu datang balik. Jangan Am. Gini pe pagar tau. Am nak tengok pagar. You Pagar duduk. tu nanti boleh tengok. Dah rosak kan nanti pula. Katakan you I cakap you duduk. Oh, benar kena petakkan kau pula ni. You dah rosakkan Alright. pagar. I nak kena check pagar tu. Nanti kan Lagi lah. you jangan sampai ada 5 ekor anjing masuk tempat dia, tak kunci pintu pagar lagi. Tolonglah. Ana cek pagar jap. Ini dah tolonglah. I nak cek pagar, tolonglah. Nak cek pagar. Duduk. Ana tengah pagar. Okey. Tak payah duduk. Diri je kau. Okey, diri. Kau berdiri je. Kau berdiri. Dia nak duduk sebelah Casey pula kau ni. I berdiri. Okey. Okey, bangun jap ni. Alah Aira ni gedik lah. Aira lah duduk. Kita duduk sebelah A. Tak, cik. Comel. Kau tak ada kena kau dia. Duduk belakang. I nak bincang pasal talent. Talent baru. Bila you masuk, dia jadi peranda, tak jadi topik dah ni. Okay, saya duduk sana. So macam mana? Baik kau bagus sekarang. Sampai rasa kakak I.
Oh, jangan. Hei, yang oi. Hei, sana. Hei, sana. Jangan korang budak-budak. Ke sana sikit. Mana cakap am? Kejap, tengah pening ni. Okey, you nak apa? Sampai you hasut. Tak boleh. Ni company leader kita orang. Habis tu kenapa kakak I join sekali? Korang. Dia masuk dia Kak- kecil Sebab robot. dia haiwan peliharaan kita orang. Tak. Lembu. Okey, kakak you. Kau tak payah Okey, nak dengar ni. shaming, Kakak you dah Dia tak dengar ni. pernah Kakak you nak buat bisnes. So I agree je. Bisnes apa? Dia tak ada nak buat bisnes dengan Dia you. buat skincare. Bisnes rumput. Tak ada. Bisnes apa? Dia buat skincare. Sekarang ni you dah datang mengamuk apa semua. Okey, you nampak jelas You nampak jelas apa yang berlaku. You keluar daripada sini sebelum I call polis. Call lah. Senang sikit. Mamat ni pun settle. Kita kena semua. Jangan polis. Ayat. Lah. Kau kenapa? You janganlah cacat lah. You dah biasa peluk dengan dia kan? Biasa peluk dia ke? Dia dah biasa peluk Aaron. You, I gurau. Ya, I gurau je. I gurau. Okay. Dia manja lah. Sebab you Dia marah. sebab Aku cakap kau belah aku belah. Tak, Ren. Kau kena ingat, Ren. Last time tak sebab you tak cheat. Aku nak cakap. Okay. Last time Am cakap apa korang berdua tak ada value kan. Baik kau marah Am sekarang. Asal. Kita ada value pula. Ada value. Tak, okay. KZ macam ni. Tak payah nak cacar lah. Tak, aku tak boleh nak marah siapa sebab itu pendapat dia kan. So kau terima lah kau tak ada harga. Tak Gezi, Amas tu dia emosi dia tengah tak ngam. Emosi dia tengah marah. Mungkin keputusan dia tu waktu tengah marah. Memang macam tu. Lepas tu Linda bawa hammer apa benda semua tengah marah tu. Terima je lah. Tak. Aku sebagai boyfriend dia aku terima. Boyfriend bapak kau. Tapi barang-barang Am tu yang pecah tu yang tak boleh. Tak boleh terima. Kau. Apa Am ni? Dah speech delay dah berjangkit. Okay, so Okay, pagar yang pecah. Jangan sampai muka you pecah. Muka tu. Dia bawa hutan weh. Dia bawa hutan. You jangan buat ukutan macam ni. You faham tak? Dekat Dia bawa sini hutan. semua relax. Serius dia bawa hutan. You nampak statement you dah akan dibawa ke polis bawa hutan you. Dia gurau-gurau. You nak pecah muka ayah. Tak pernah pun nak gugur orang pukul orang ni. Lepas tu yang you maki-maki I atau pengingat. Value. Okay. Mana ada bukti maki? Okay. Tak ada bukti. Okay, apa bukti yang menyatakan I maki you? I tak pernah maki you, Linda. Abang selalu panggil sayang. Linda, Betul lah tu. Betul lah tu. Betul. Yang tu betul. Linda, okey. Kita settlekan keadaan ni. Tak memang betul. Okay, bila nak habis benda ni? Takkan habis lah kalau I Am dengan pusing-pusing. Ilya nak bertunang dah. Takkan habis lah kalau Am tak ada kata putus. Tak. Kata putus Am pun Am dengan Ilya nak bertunang. I dah marah you. Settle lagi dengan I. I dah mengamuk I tu marah-marah. Bila nak habis ya? Dia tak jujur. jujur apa? Yang pasal sebelum ni apa semua dia tak jujur. Yang pasal rantai. Okay, after dia jujur. Pasal gambar. Okay, after dia jujur, you belah daripada sini. Am takkan jujur. Am cakap dia Semua tu jujur. AI. Tak. Nampak tak? AI. Itu je lah. Linda. Dengar. Sebenarnya Am masih sayang dia ke? Lepas tu kenapa Am tak nak jujur je? Kau diam lah. Linda, macam ni lah Linda. Yuna dia ada kat sini kan? Boleh tak you faham I untuk sekali ni? Okay. I'm ada point. You dah ceroboh tempat ni kira. So bagi I benda ni tak bagus lah. Siapa je tak marah. Okay. You tarik kakak I. Kakak I cerita semua benda. Tak apalah you Tapi tak. kakak you nak agree dengan benda Kakak you datang. Dia acak-acak je pak. Tak dengar ni cerita sebenarnya. you pun. Kakak you datang nak nampak kakak you dah tipu I. Dia kata nak buat bincang pasal bisnes. Buang lah dulu. Bisnes apa? Skincare. Bisnes apa? Skincare. Okay lah. Dah habis rumput lembu. Kita stop macam ni lah. Kita stop macam ni. Okay. Ambil kat sini. KZ. Okay. You dah tipu I. You pun salah dalam benda ni. Tipu sunat. You Dia dah bawa sunat lagi. You bawa Linda tak selesaikan apa-apa. I dah janji kat semua orang I takkan ada bawa Linda. Tapi Linda you dah hura-harakan semua benda ni tau. Why not? Kita betul-betul Ay, gagap dia gagap. Kau tengok. Dia tak nak buang lagi weh. Buat hati dia. Jantung. saya Bukan nak asma. batu api. Tapi korang tengok lah Asma. sendiri. Asma pula. Lila pula dah Asma ni. Angin. Asma. Am Angin. dah tua, bertaubat. Tak payahlah, ni apa pula? I tu pesan. Angin serius. Ni apa? Panic attack. Macam ni, Linda. I tak boleh nak teruskan cakap. You cakap lah apa you nak cakap. I nak kena keluar nak check I punya oksigen. Jom pergi klinik. Jom. Sedut. Saya pernah kita pagar. Oksigen pula. Ayu bagi dia oksigen ni dah. Apa? Tersempit. Banyak kena sumpahan. Kejap, tak boleh nak bergerak ni. Tua kot. Nak ambil oksigen ni. Okay, Am pergi klinik dulu. I dengan Linda pergi kursus kahwin sekejap
Kau you borak ke? You borak. drama apa ni? Jom. You nak buat apa? You nak cakap apa lagi? Ada apa-apa yang cakap ke? Ada tak bernafas ni? Dah, Linda. Hei, drama. Ada apa-apa lagi nak cakap? Abang pergi klinik ni. Abang nak dengar apa kau cakap. Aku boleh Kenapa? dengar dia boleh bernafas ke tak? Sebab aku ada asma. You nak cakap apa? Aku dengar. You keluar, you pergi keluar. Pergilah keluar. Ha? Pergilah keluar. Aku dengar ring je nak dengar. You, maafkanlah dia. Kau Linda. Kau marah Apa dah salah dia? maafkan. Dengan kau apa macam ni? Janganlah maafkan ai. Maafkan Dia dia. ada nafas, weh. Tarik dia, tarik. Mana ada tak ada lah. Tak apa. Alang dia dah lepas dia. Sepak dia terancam. Ni tak boleh nafas ni. Ni cara nak tak payah nak lari daripada masalah. Lah. Macam mana nak settle lah kau? Iskandar. Ui. Iskandar. You duduk sekarang. Kau pergi duduk Is. Is, bantu duduk Is. Kau elok-elok sikit Kambing. Tak boleh. Is duduk. Kita bincang esok boleh? Merah sini. Pedih kau ni. Jangan kacau. Kita bincang esok terus saya tak boleh. You. Aku nak cakap dengan dia. Dia cakap. Janganlah kacau. Sakit. Kaki aku. Kaki dia sakit lah. Janganlah macam tu. Bisa apa? Tak bernafas ni. You nak apa? Kau tak nak kabut Tak, you jangan kelah kabutkan video ni. I nak cakap pasal talent you datang sini huru-hara. I tak boleh buat apa. Linda. Pergi klinik, Kambing. You nak apa ni Linda? Linda, you cakap dengan you nak apa sekarang ni? Cepat Linda, you nak apa? I dah tak bernafas dah ni. Okay, settle. Jujur. Okay. Jujur. Okay, I jujur. Jangan sampai batang besi tu lagi. Pergi duduk. Letak engkau. Kau diam. Okay, I dah. Okay, apa yang nak I jujur? Cepat. Diamlah kau diam. You nak I jujur apa? Jujur semua benda. Daripada dulu sampai sekarang. Apa yang you cakap tu, you nak malukan air. Jujur semua benda. Hang terpaksa lari daripada semua ni kejap. Hang nak cari apa punya ni. Okay, Linda, you nak cakap apa? You cakap lah you punya pasal. Nanti I jujur. Nanti tu bila? Kau nak suruh pintu ni, ofis ni semua pecah. Ui, Okay, I'm jujur. Kita ni kawan je selama ni. Kawan? Kawan lah, brother weh. Tak, kau diam. Tak, serius. Kita Before kawan brother. je selama ni. Kau siapa weh? Serius. Tak, aku cakap kau diam. Kau diam. Dah lah, dah. Dah. Aku dah mula. Pergi keluar. Tak. Tutup pintu. Tak, betul lah. Kita kawan Dah, keluar. Cepat. Balik. Jangan balik lagi. Kawan? Kita kawan. Nampak ke situasi macam mana sekarang? Jangan. Jangan touch. I buat report. Jangan. Buat report. Record. Okay. Dia touch je. Okay. Belah. Weh. Kabut lah korang ni. Amni buat bintang macam Dah pergi makan rumput lah tu. Diam lah Mak. Pergi makan rumput. Tak. Rumput dah banyak kat pasar. tak nak kat sini. Nak pergi pujuk Linda. Jap. Weh, apa kelang kabut sangat korang ni? Pagar tu macam mana weh? Kejap. Aku pening lah video. Okay, kita macam mana korang kita Suruh ganti pagar. Kalau tak ni barang tilang banyak keluar. dia dah pecah pagar kita pecah muka dia. Jangan nak bagi muka I discuss kejap. Tak bagi muka show. Suruh Tak bagi. diganti Nanti kita bincang untuk ni. Untuk esok, okey?